Kami penyamun di dalam ini negeri, kerja merompak, menciluk dan mencuri. Tidak memilih mas intan kerbau sabi, asal yang boleh ku bawa lari. Kami penyamun, penyamun. La 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 la. Hei, kamilah penyamun di dalam negeri. Kami penyamun cukup berilmu kebal, asal mencuri terkenal paling handal. Ayam dan itik semua kami bedal, siapa melawan ku tunjal. Kami penyamun, penyamun. Di sini sudah jauh daripada manusia. Sekarang kita bagi. Mari. Hei, kambing, jangan lari ya. Satu untuk kau, satu untuk aku, dua untuk engkau, dua untuk aku. Adil? Adil. Bagus. Balik. Hai? Kenapa aku punya dua-dua kecil-kecil? Kau punya dua-dua besar-besar? Tak adil. Kau tipu. Mari aku bagikan. Nah, ambil. Satu untuk kau. Satu untuk aku. Dua untuk kau. Ya. Dua untuk aku. Mari kita pulang. Mari. Hai? Kenapa aku punya dua-dua kecil-kecil juga? Kau punya dua-dua besar-besar? Mana aku tahu bukan aku yang bagi. Ini tak adil. Aku tipu. Kau tipu tak tipu, aku peduli apa sama kau? Aku tipu, kau tak percaya ya? Percaya tak percaya, aku peduli apa? Wah. Aku pusing belakang, kau pukul aku. Siapa yang pukul kau ni? Tadi kedebuk tu. Kau ni dah merepek sekali aku bagi bersemai-semai bulu hidung. Kau pukul sama aku pula. Ada-ada. Macam tangan kau boleh pukul aku ni. Bila aku pukul kau? Gedebak-gedebuk tadi apa? Gila kau? Apa? Kau nak kena? Sekali aku bagi. Hai manusia, aku anak jin. Aku mau makan darah. Alah, tolong Haji. Janganlah makan aku. Aku kurus, darahku sikit. Dia darah banyak, makanlah dia. Siapa bilang aku darah banyak? Alah Jin, mari kalau kau tak percaya, kau datang timbang darah aku Jin. Tolong. La 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 la. Kamilah penyamun di dalam negeri. Kami penyamun di dalam ini negeri, kerja merompak, menciluk dan mencuri. Tidak memilih masinkan kerbau sapi, asal yang boleh ku bawa lari. Kami penyamun, penyamun. Di mana engkau pergi curi lembu dan kambing ni, Belalang? Belalang bukan curi, Pak. Tak curi macam ada kat sini. Tadi, waktu Belalang nak balik, Belalang jumpa dua penyamun, dia tengah bagi-bagi lembu. Belalang pekik dari atas pokok, gini macam, Pak. Hei manusia, aku anak jin. Aku mau makan darah. Sekali dia cabut, Pak. Pandai juga engkau buat balik balak ke rumah ni, ya Belalang. Sudah, pergi hantar kambing dengan lembu ni kepada tuan dia. Nak kasih dengan siapa, Pak? Kita mana tahu tuannya. Tak, ya juga. Tapi apa yang kita nak buat dengan lembu?